close dan press masuk dah. Ni yang lama dia. So dia rosak dia pada bahagian dalam ni lah, sebab dia ada berbola bearing dalam ni. So lama kelamaan benda ni akan rosak jugalah kalau kita. Okay, Assalamualaikum. Kali ni saya ada sebiji kereta Honda Accord. Okay, kereta ni datang dengan masalah. Dia kata bila jalan laju tu dalam 60 ke atas ada berdengung lah pada bahagian tayar depan dia. So owner dia pun dah tukar tayar 2 biji, tapi dia tak hilang lah masalah tu. So bila kami check, puncanya masalah daripada bearing, bearing tayar ni. Okay, bearing dia duduk dalam knuckle dia ni, kita dah buka. Ini yang baru, kita dah press close dan press masuk dah. Ni yang lama dia. So dia rosak dia pada bahagian dalam ni lah, sebab dia ada berbola bearing dalam ni. So lama kelamaan benda ni akan rosak jugalah kalau kita pakai dah lama kereta ni. So dah settle masalah ni, kita tukar bearing yang baru lah. Jadi kita pakai brand NTN ni, brand yang elok lah. Okay, dah settle masalah ni, kita akan pasang balik semua knuckle ni balik. So kita akan test drive, ada lagi tak biar bunyi dengung tu. So siapa-siapa ada masalah macam ni, bila buat checking kat kedai kami, kita datang visit.